Pening weh. Alright guys, good morning. Hari ni aku akan pergi travel ke Chengdu, China. So aku akan buat beberapa siri vlog. And before kita fly, makan dulu Uncle Roger fried rice. And lepas kita makan, kita jumpa di Chengdu. Alright, ciao. The process of entering the scenic area, you will take the first cable car for 10 minutes one way, then take the free shuttle bus at the exit for 8 minutes. Okay guys, selamat pagi dari Siling Snow Mountain, Chengdu. Lawa view dia. Finally, aku berjaya sampai juga ke sini selepas hampir 3 jam menaiki bas daripada bandar Chengdu. Tapi unlucky sikit untuk tahun ni sebab salji tak banyak sangat. And tak tebal. Tapi kau boleh tengok kat situ je saljinya. Selalunya kalau bulan 1 kawasan ni semua penuh salji. Tapi kat kawasan atas sana boleh lah, masih ada sikit-sikit. Jadi tak apa, walaupun tak dapat main salji, kita akan still enjoy tempat ni. And korang ikut aku, kita tengok apa lagi tempat yang kita boleh explore dekat sini. Alright, let's go. Alright guys, kita buat room tour sikit. Untuk hotel aku stay di, tak tahu kau boleh nampak tak, Chengdu Maple Hotel dekat atas ni. And okay, kita start pada tandas lah. Tandas dia okay, not bad, quite besar juga, selesa. So tak ada benda nak komplain. And then ada tempat bantal semua. Sorry agak smart sikit sebab aku baru sampai ni. And ada 2 katil. Tapi yang mahal dia, kau boleh dapat view ni. Tapi lagi satu, keadaan bilik ni tak adalah bersih sangat. Time aku masuk ni, still banyak habuk. And kau boleh tengok ni ada and meja-meja ni pun nampak agak kotor sikit. So untuk kebersihan dia tak berapa okey lah. Tapi untuk satu malam, layan je lah. Alright, sekarang ni kita nak cari convenience store dulu, makan Maggi. Maggi kalau makan time ni memang luar biasa rasanya. Walaupun agak panas, tapi cuaca dia sejuk. Cuma matahari lah agak terik sikit. Boleh lah buat rasa salji, bukan salji. Tapi tak banyak lah, area sini ada. Kalau time musim salji tu, air ni semua memang totally beku. And semua kawasan ni penuh dengan salji.
Jadi disebabkan tengok tu, matahari terpacak, so salji pun makin cair and air pun tak beku lah. Adalah sikit atas tu orang boleh main ski lagi atau apa semua. Alright guys, kalau korang kat ceiling Snow Mountain, korang nak makan tapi tak ada option halal, korang boleh try kedai ni, Master Potato. Dia ada jual mie vegetarian, fries and lebih kurang macam potato ball tu lah. And aku dah try tadi, not bad kat rasa dia, murah. Satu harga mie tu RM10, so boleh try. Alright guys, kita akan main 3 permainan. Harga dia $78. Kita akan main Rainbow Slide, okey, siap. Biasa kejap ke, tapi laju gila. Daripada atas sana sampai bawah ni. Takut juga. Tapi it's all good. Kita akan naik ride seterusnya. Right, okay. Go. Okay. Woo. Hey! Woo-hoo! Woo! Hey! Alright. Not bad, not bad. 3 jugalah. Kena salji orang muka. Okey, kita akan naik ride seterusnya, Snow Tube. Let's go.
Okay. Oi. Okay. 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 Go. Woo! Hey! Woo! Hey, laju kat guys. Pening weh. Okay. Okay, kita terhenti seketika. Sambung balik. Okay. Sure. Wih. Pening tak guys naik benda tu. Pusing terlampau laju. Very fun. Tengok. Cuma dia ada berhenti-berhenti sekejap lah. Pening sikit. Best gila. Kau bayar 78 yuan. Kau dapat 3 ride. Paling best yang mana? Paling best yang ni. Ni. Tapi kalau korang tak tahu pening, dia pening sikit lah. Sebab dia banyak berpusing. Macam aku. Aku tak tahu pening kan. Tapi fun. Alright guys. Katakanlah korang datang ke Zilin Mountain ni time bukan peak winter dia, korang still boleh main salji. Cumanya korang kena turun ke tempat bawah area snow tube ni. Snow tube kat atas tu korang kena bayar lah untuk main snow tube tu. Turun, and then korang akan dapat tempat lapang salji macam ni. Okay lah. Walaupun salji dia tak banyak, tapi at least dapat lah merasa main. And pegang kan, buat snowman ke apa. Alright guys, selamat malam di Ziling Snow Mountain. Sejuk gila malam ni. Agak berangin, and tangan pun berkebas. Nak cakap pun susah. Alright guys, cuaca malam ni 3.2 Celsius. Very cool. Tapi enjoy. Sebab kita bukan senang nak dapat cuaca macam ni kan. So enjoy je. Untuk suasana malam kat sini memang lengang gila. Tak ada orang. Maybe sebab weekday, aku pergi hari Rabu, so memang sepanjang jalan ni tak ada orang. Sejuk. Jadi aku boleh katakan tempat ni worth it lah kalau kau datang. Banyak aktiviti yang best. Cuma makan lah susah sikit. Kena bawa RT. Sebab convenience store pun tak banyak. Memang jumpa satu. Itu pun pilihan barang yang dijual pun tak banyak. So
enjoy dulu.